Ciptaan istimewa, suka duka berganti, rahasia tersembunyi di hati. Tabahnya hatimu beriman berilmu, wanita sumber ilham selalu. Okey, malam Dua Mata pada malam ini kita bersama 1, 2, 3, 4, 5 Minas. Padahal ada semua total 10 Minas kan? 10 Minas. Tak, kita ada 8 orang. 8 Minas, tapi hari ini 5 Minas yang hadir ya. Boy. Mereka ni bukan sebarang Minas Ahmad. Mereka Mina socialite eh? socialite. Betul. Ya, pastinya mereka ni adalah orang-orang yang agak ada atas lah. Ha? Atas. Oh, iya ke? Tahun 50-an mereka ni atas gitulah. Okey, 50-an. Kami nak Minas-Minas ni semua berbicara dalam era 50-an. Ya, kita mulakan dengan setengah jam ni. Sri Wahyuni Jaiz. Sri Wahyuni in the house. Ya, kenapa? Endang Roslan in the Endang house. Roslan, Siti Hajar. Dan kita bersama yang suka menari, Marina Yus. Ya, makanya ya. Marina Yus. Dan awet muda. Okey, dan Aidil Mosby. Yang anggun. Maaf cakap macam ya. Aidil lah. Awak selalu macam tu tau. Panggil saya Aidil. Saya cakap Aidil Ideal. Aku daripada tu hari wow. Daripada tu hari. Sebab lidah saya lidah ni lah. Lidah Arab. Manchester. Lidah Manchester. Selalu makan gajus kan. Lidah gajus. Sepenuh Aidil Fitri. Bagus cover line dia. Walaupun mana kita bersama pelakon-pelakon yang bakal menggegarkan Esplanade Theatre pada 28, 29. Dengar cerita dah sold out kau. Dengar-dengar ada tambahan lagi. So. Ada tambahan. Dengar dia. Dan warna. Bagus. Dia nampak aku je Ria. Dia nampak aja Ria. Betul nampak aku warna. Ayolah. Tapi tak apa. Yang penting orang heboh. Okey. Okey, kita ada macam-macam permainan dan tapi sebelum itu permainan tau. Tapi sebelum itu kita nak temu ramah lah. Tentang drama. Kenapa wanita Aidil Mosby selaku pengarah kita ni? Cerita wanita ni kita adaptasikan daripada skrip asal iaitu yang bernama, yang berjudul The Women, yang ditulis oleh Luz Bussy-Claire. Saya suka suara dia tau. Jadi menggoda lah. kita adaptasikan cerita tu. Cuba penulis siapa tu? Claire Lucy Booth. Tengok, dia cakap booth pun aku suka booth. Cakap booth 3 kali. Sedap gitu. Okay, go on. Alright. Jadi lepas tu kita dah jadikan dia cerita Melayu. Bila dah jadi cerita Melayu, kita berlatarkan zaman 50-an lah. Sebab apa? Kalau kita tengok cerita Melayu 50-an, mestilah keadaan Melayu ni melarat lah. Kesian. Suami pukul bantai. Itulah. Jadi kita nak cuba memperlihatkan wanita-wanita yang berstatus tinggi. Inilah mereka-mereka semua. Kaum bourgeoisie Melayu. Kakak cakap bourgeoisie lagi? Tak boleh. Sikit malam kan. Kita belum dengar Sri cakap lagi ya. Muda. Tu pasal kita letak Sri last. Cuba Endang Sri. Endang ni budak lama Mak Yoyo. Endang nyanyi lagu Rasa Sayang sikit. Rasa sayang, hey, rasa sayang. 50s punya Rasa Sayang. Hey. Bagusnya engkaunya. Bagusnya engkaunya. Nak kecil nak jangan buat nona. Perwatakan dia baik Kenapa Aidil rasa wanita-wanita ini terpilih lah untuk menjayakan Kita mulakan dengan Marina Yusof. Kenapa Marina dipilih? Mereka terpilih kerana pada dasarnya lah semuanya adalah orang-orang atau pelakon-pelakon yang biasa dipentas. Tapi mereka telah menjelajah, membawa diri pergi ke dunia TV. Jadi saya kembalikanlah mereka ke dunia pentas. Jadi mereka semuanya bergolongan pentas. Balik ke pangkal jalanan. Jadi Marina macam mana? Membagikan masa anak baru dapat anak ni. Bertanya Sebenarnya saya terus terang merasa sangat teruja. Berbual 50-an. Saya merasa sangat teruja sekali bila dapat bersama-sama di dalam wanita ni, terutamanya didirectkan, diarahkan oleh Puan Aidil Mosby. Dan Siti Hajar macam mana? Ya, saya. Apa agaknya perasaan Apa agaknya? Jika perasaan kau begitu. Aku pada mulanya mendapat tahu Alin yang akan mengarahkan, aku berasa sungguh teruja teruja dan juga sungguh excited. Aku rasa macam berbual dengan Mid lah.
Bila aku tutup mata macam Min. Okey. Teruskan. Ya, tutup mata. Cuba feel sama macam dengan Alin berbual lah kita. Tengah feel lah ni. Tapi bila ada Sri dan Siti Hajar, kita tengok Sayang Muna Mana satu lagi? Aisyah? Zaimina. Aisyah tidak masuk dalam game ni kan. Jadi macam mana Sri Wahyuni tu? Watak apa nak tahu juga Sri kalau berlakon yang tempoh hari tu. Saya kalau main watak, saya tak nak main watak lain, melainkan saya nak main watak Datin je. Wow. Nak aja. Tanya dia watak Datin ni namanya apa? Apa Tin? Nama Tin? Saya Datin Zara Zaibun. Oh my god. Sebut tadi Zara Zaibun. Zara Zaibun. Boy. Kenapa nama tu dipilih Alin pilih nama tu Zara Zaibun. Kalau nanti kenapa Zara Zaibun kan? Endang Ruslan adalah pelakon yang paling muda sekali. Tak, Nadia. Tapi di sini Nadia lah kan. Tapi di sini Nadia. Tapi di konti ini di konti paling muda. Jadi bagaimana anda berlakon dengan pelakon-pelakon mapan? Saya rasa pelakon tua kau ajar pula kan. Saya rasa Endang bukan orang tua orang dewasa. Dewasa. Mapan. Saya rasa bangga dan saya dapat berganding bersama pelakon-pelakon mapan yang sungguh berkaliber lah. Tapi kan sebenarnya kita perlukan pelakon-pelakon muda juga. Sebab pelakon-pelakon mapan ni kadang suka lupa. Lupa apa? Lupa skrip ke apa? Bukan pelakon-pelakon muda lupa ke tahap Alzheimer ke? Malam 2 Mad bersama 5 orang wanita yang akan menggegarkan sebenarnya teater anda. Kita akan tanya mereka tentang karakter-karakter yang bakal mereka lakonkan lah. Tapi sebelum itu Mat, ada di sini ada Aisyah Ahmad, Aminah Ahmad, Dalina Jaafar pun ada. Dalina Jaafar. Gloria Tan, ada M. Din, Sri Wahyuni Jaiz dan Siti Hajar Ghani. Banyak yang bila tu? tahun Non. Saya tengok dekat Splendid punya website. Jadi apa hal? Kenapa Dalina dikeluarkan ni? Apa cerita ni? Tak ada. Sebab mereka tidak berdisiplin. Dan mereka tak mahu bermesra dengan kita semua. Jadi kita sebelah suara menghumbankan mereka keluar daripada itu. Baru kita tahu. Mereka gurau je. Terus pada dasarnya apa yang telah terjadi, mereka adalah first cut bagi wanita-wanita yang kita dah ambil. Tapi oleh kerana kesuntukan masa, kerana mereka mempunyai banyak projek-projek yang tertunda semasa kami kita semua tahu proses membuat teater tu panjang. Betul. Jadi ramai yang tak tahu, ada orang ingat kalau buat teater tu 4 hari dah boleh hafal semuanya kan. 4 hari? Ada orang cakap 4 hari boleh siapkan sebuah persembahan teater. Tapi kita makan masa. Lagi-lagi pula dengan pelakon-pelakon yang perlu kita asah semula ketajaman mereka. Dulu mereka tajam. Jadi kadang-kadang dah tumpul. Jadi kita nak tajamkan lagi biar dia cantik kan. Dan bergemerlapan di atas pentas. Jadi kita banyaklah mengambil masa. Jadi kesian pada mereka yang tak dapat bersama, iaitu Kak Mastura Ahmad, Siti Aisyah dan juga Dalina Jaafar. Kami tetap masih sayang pada mereka. Cuma yelah kita harus faham tentang komitmen mereka secara profesional. Jadi secara keseluruhan latihan tu berapa lama? Sebulan ada? Lama. Kita dah mula daripada bulan 1 sampai Sri pergi Davao pun sempat juga balik Saya dengan Marina tak ulang-alik. Saya sambung latih. Superwoman second batch. Jadi kita tak berlatih. Kita batch kedua, lambat sikit lah masuk. Ni batch kedua. Alhamdulillah mereka dapat bersama-sama menangkap dengan cepat. Sebab itulah mereka terpilih untuk Marina lagi kau sibuk berapa anak baru lagi Saya salut lah komitmen awak. Kerana saya rasa seperti tadi lah saya cakap teruja sangat nak bersama-sama mereka ni. Dan InsyaAllah kita dapat tampilkan yang terbaik. Pastinya. Macam mana watak-watak diorang ni kita nak tahu lah. Kita nak tahu watak-watak lah Kita mulakan dengan Kak Sri. Watak saya ni ramai lelaki, ramai suami. Termasuk ni dah 5 apa? Ramai lelaki? Ramai suami. 5 orang. Dan macam-macam orang saya cuba. Yang terakhir ni, yang kelima ni, yang terakhir salah satunya adalah senang cakap saya ni cougar lah. Cougar. Yang terakhir cougar. Susah tak nak bawa watak cougar? Tak okey, baik. Tak, dah biasa. Aku dah agak dah.
Kena je sebahagian dari awak lah, Saya ya. tak tahu sejak hari ni banyak main watak kuga. Kita walimah 2 yang akan keudara nanti di Suria. Saya pun main watak kuga juga. Berlakon dengan Taufik Saleh. Okey. Jadi ni kira macam extension lah watak tu. Baik, penerbit Malaysia, Indonesia, kita ada kuga kat sini. Yang sedang mendengar kami ni, jadi adalah kuga. Okey, kalau Endang pula, jadi apa Endang? Saya memegang watak Munah Al-Bakri. Tiger. Tak, bukan Tiger. Tapi dia pelakon bangsawan. Apa dia Tiger? Pelakon bangsawan apa? Saya primadona. Primadona bangsawan. Oh, jadi macam over gitulah, macam diva. Macam lah. Step lah. Belum lagi lah. Tapi dia ada muslihat. Dia bukan primadona yang suci dan setia. Ya, tak bagus. Dia kira macam watak-watak siput Sarawak lah gitu. Allah rahmat Sarawak, Siti Hajar mesti tak baik. Tak, saya watak baik. Isteri yang dianiaya. Ya Allah, kesian. Watak saya Mariam Hassan, Puan Mariam. Namanya pun Baiknya. Bagaimana anda dialog anda, pelapasan dialog tu cuba. Antara bila suami nak pukul, kena pukul suami tak? Tak ada. Tak ada pukul-pukul Tak ada. Di telefon bersama Salim. Ya Salim, ya Mariam. Tak, Mariam tak marah. Baiknya kau. Salim, awak kena pulang lewat malam ni ya? Tak apa. Mariam faham. Sudah tentu, ini semua urusan bisnes. Salim, tak, Mariam tak tunggu. Salim, I love tut dia tak tahu. Ada aniaya bersama. Hajar ke jantan tu. Hajar jantan. Dia cakap gini dia. Cinon, saya akan bermakan malam dengan suami, dengan anak-anak saya. Tidak. Katanya terabai. Terabai. Kesian. Kalau Marina? Kalau saya tak diabaikan sangatlah. Watak Rukia ni sebenarnya kontras dengan kehidupan sebenar. Kalau betul ada 4 anak ni, dia baru kahwin. Dia macam manja lah. Manja lah. Yang lain konon macam dah ada. Kira nak kena recap balik bagaimana dulu lepas itu kan nak kena flashback. Itu berapa tahun yang lama dalam 12 tahun. 12 syabas. Tak rasa lama sampai sekarang. Jadi awak berlatih dengan Adil lah. Berlatih Tapi rasanya dia natural sebab dia kan memang macam manja gitu. Tak, dulu dia lain. Cuba dengar sikit lafaz dialog awak. Lafaz dialog. Telefon. Sikit je. Okey. Hello Jasmine. Tak, aku tak sakit. Memang aku sakit perut. Aku mengandung, Jasmine. Apa Jasmine? Apa benda yang kau katakan, Jasmine? Jasmine. Kapan ke Singapura selepas ini? Jasmine, aku sayang kepada kau, Jasmine. Okey. Yang muah tu tak bagus. Kan lagi muah tu. Nak muah je. Jangan lanjut datang lah ya. Wah, memang nak tengok dia punya muah. Kapal haji ke? Kapal haji 6 bulan dah sampai. Bagus Mereka semua nanti akan kita akan lihatkan mereka, memperlihatkan mereka bersama di Bandung nanti. Suasana. Macam Paris Bandung. Saya ingat ada pementasan yang kena bawa ke Bandung bukan? InsyaAllah lah. Habis mak pengantin watak apa? Mak pengantin lah. Kita sebagai seorang yang diberikan tugas untuk mengarah dan juga mempamerkan yang terbaik dari wanita-wanita. Tapi sayang Adi tak berlakon apa yang sayangnya? Saya selalu berlakon. Saya selalu dipentas. Jadi biarlah ni watak-watak yang atau pelakon-pelakon yang lebih muda lagi untuk berkarya ya. Suka Endang paling muda. Alright, jangan tidak bagi mereka yang dah pun beli tiket 28 29 Ogos. Dah habis Dah habis kan? Ada tak 30 pun dah 31 saja. Tengoklah sampai kita nak tolong promote pun dah tak boleh. Sebab apa dah habis? Tak ada, ini promote kita nak mengangkat kita Melayu kita sebenarnya. Jadi tak sabar sebenarnya. 31 tu pada hari Ahad masih ada beberapa tiket yang tinggal untuk persembahan jam 11 pagi. Jadi sebelum pergi ke pasar, sebelum pergi ke rumah jemputan datanglah tonton wanita-wanita. Dengan bawa bakul lagi patah Lepas tu kebaya bunga betul. Alright, kita bersama wanita-wanita ini dan mereka akan diberikan cabaran ya, sepucuk surat
Ya, cabaran kita akan berikan. Tapi tak ada dalam kontrak. Jadi berkeluhan kontrak. Saya nak sangat untuk mendengar suara-suara mereka. Kita akan ambil membaca berita ya. Marina Yusof, Siti Hajar, Endang, Sri Wahyuni. Kasih panjang sikit. Panjang. Okey, mereka akan paling panjang sekali baca berita. Bagus. Alright. Kita nak dengar bagaimana mereka membaca berita secara spontan. Ini baru dapat skrip. Kita tahu mereka ni hebat, pelakon-pelakon hebat kan. Jadi baca berita okey ke? Okey, bayangkan korang berita kat Suria. Endang 1, 2, 3. Endang. Perdana Menteri Lee Hsien Loong berkata Singapura dan India mempunyai dasar yang baik untuk membina hubungan dua hala yang lebih baik pada masa depan. Beliau yakin terdapat potensi kerjasama yang ketara antara kedua-dua buah negara. Kau bayangkan baca berita kat Suria macam itu? Tak boleh. Boleh. Boleh pula. Kira baru, satu yang baru. Bagus. Kan? Mana main baku-baku lagi ni? Okey. Nak sambung sikit lagi, macam sedap pula. Jangan beri yang lain Encik Lee berkata demikian di sesi dialog di persidangan macam Impact baca berita Malaysia yang tau. dihadiri oleh sekitar 1,000 para pemimpin perniagaan dan politik. Alright, Endang. Terima kasih kepada DJ radio kita yang telah memberikan. Boleh apply part time. Kita tengok IC lepas Endang. Marina. Okey, ready? Go. Salam hormat. Ya, aku dengar macam terjoget gitu. Okey, serius. Oi, mana ada berita 5 minit? Okey. Tak apalah, ni baru start. Cepatlah. Diam. Salam hormat. Orang ramai akan boleh mendapat maklumat lanjut mengenai bayaran keseluruhan pembedahan di hospital awam, tapi bukan di hospital swasta. Menteri Negara Kesihatan Dr. Lam Ping Min mendedahkan demikian di Majlis Pembukaan Kongres Asia Pasifik dalam perubatan ibu dan janin yang ke-10 hari ini. Oh my god. Kita rasa cakap romantika. Romantika, surat cinta. Okey, diharapkan agar Puan Zakia Halin dapat mendengar suara-suara mereka. Mana tahu dapat dapat Alright, Siti Hajar. Ni dia. Kita dengar suara Siti Hajar. Baca berita tak ada bismillah. Dalam hati. Dalam hati je. Salam sejahtera. Satu lakaran peta kerjasama 10 tahun bagi meningkat lagi kerjasama antara Singapura dan Australia telah dipersetujui di mesyuarat para menteri bersama Singapura Australia yang ke-8 hari ini. my gosh. 025 adalah satu perkongsian yang menyeluruh yang akan menyaksikan kerjasama antara Singapura dan Australia ke satu tahap baru kerjasama dalam berbagai sektor. Oh my god. Saya tengah bayangkan dalam mereka ni semua ni dekat TV Suria Berita, confirm semua tengok berita. Saya ada experience dulu IPA dekat airport Ambo. Oh, pakai suara lah. Macam yang tak bolehlah tipu gitu. Itu tapi tu dulu. Tapi bagus. You aplikasikan sekarang bagus. Betul cemerlang sekali. Saya paling nak dengar sekali. Boleh dengar, tak sabar. Suara datin Dia macam apa pemberita tu? Ingatan Wan Cik Daud. Wan Cik Daud. Dulu. Belum baca tau. Okay, ready, action. Masjid Yusof Ishak dijadual siap dibina pada hujung tahun 2016 dan pembinaan masjid itu disasarkan bermula pada suku pertama tahun depan. Demikian didedahkan oleh Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam Dr. Yaakob Ibrahim semasa melancarkan pameran bergerak bagi rekaan bentuk Masjid Yusof Ishak di Masjid An-Nur selepas solat Jumaat tengah hari ini. Ni nanti Zara Zaibun. Zara Zaibun 50-an Pembinaan Masjid Yusof Ishak merupakan salah satu daripada 3 pengorbanan khas yang akan diberikan pemerintah kepada Allahyarham Yusof Ishak bagi sumbangan Presiden pertama Singapura itu. Suara macam Asma Laili. Asma Laili dia kasih. Bagus. Syabas Seri Wahyuni Jaiz kau. Ambil. Okey. Lepas ni kita nak tahu sama ada mereka ni betul-betul petah ataupun tidak. Satu lagi challenge yang akan kami berikan. Ada ni last. Habis ada lagi. Apa? Dapat gajah. Macam mana pun, bagi alasan kenapa pendengar-pendengar warna ni harus menonton wanita. Ya. Adli, silakan. Mereka harus menonton wanita supaya
mereka dapat menyaksikan sendiri bakat-bakat watan kita yang sebenarnya bermutu tinggi. Saya tak mahu ada orang atau ada suara yang mengatakan tak seperti bakat-bakat daripada luar negara. Bakat-bakat kita kurang berdaya penarik. Jadi yang saya dengar kata-kata seperti itu, tapi mereka di sendiri tak pernah datang menonton pun. Betul. Jadi saya cakap aja. Saya nak galakkan mereka untuk datang menonton dan lihat kebolehan anak-anak jati, wanita-wanita Melayu Singapura beraksi di atas pentas. Aku rasa patriotik hari ni Dahsyat citizen of Singapore. Okey, baiklah Marina, Siti, Endang dan Sri, silakan. Silakan. Okey, saya rasa memang apa yang dikatakan pengarah itu memang tepat sekali, dan juga untuk semua pendengar warna di luar sana, anda mesti menonton kerana inilah untuk kita lihat pelakon-pelakon tanah air kita dari sudut yang lain pula. Kalau biasanya di TV dengan watak yang sebegitu-begitu juga tak ada perubahan mungkin, tapi di teater ini mereka tampilkan bukan satu tapi 2-3 watak yang berbeza-beza, dan inilah hari yang mereka meluahkan watak masing-masing tu dengan saya rasa amat berkesan sekali. Dan bakat dia keluarkan semua dikeluarkan, tak ada yang simpan. Oh, bila awak cakap itu je macam tak ada kreativiti apa penulis skrip ya. Marina ada joget-joget kat atas tu? Oh, tak dibenarkan. Tak dibenarkan joget-joget Dibenarkan untuk menari walau sedikit. Tapi badan macam gatal-gatal gitu ini cabaran bagi saya. Okey. Nyanyi tak boleh. Tak boleh. Mesti menari. Menggigil Kita kena ikat dia. Bila ada lagu kita ikat dia. Itu cabaran saya. Sedih. Kalau Siti aja. Ya, pada saya betul lah seperti kata pengarah kita, dan juga saya rasa kita pendengar warna selalu menyaksikan kita di TV, dan selalu barangkali tak dapat saksikan bagaimana kita merasakan watak itu dengan secara spontan. Jadi ini adalah masanya untuk mereka menyaksikan bagaimana kita menghayati watak tu dengan secara spontan. Jadi awak boleh tengok spontan je dia bukan 2-3 pontan bukan. Sekali keluar jadi pondan. Betul dia. Endang suara tak ikhlas. Bagi saya banyak yang tanya kenapa Endang asyik main watak Mek je. Jadi mereka harus datang tengok wanita kerana ini nama dia luahan. Tak luar je. Bukan main watak Mek, tapi Endang main 3 watak yang berbeza. So datang tengok. Kenapa so kena Mek itulah tak tahu sih. Kan dia macam Mek. Mungkin. Kalau kat Lucky Plaza selalu be nice kakak, be nice. Tak selalunya kalau kita kasih watak kan coding, tapi tak apa, mungkin orang percaya dengan keberanian saya yang berbahasa Indonesia. Jadi saya bawa je. Tapi Alright. ini lain, jadi datang Saya rasa watak dia lecit sikit Okey, Kak Sri? Saya rasa panggilan ni khas untuk pada mereka penonton teater yang dulu yang sudah lama tidak menonton teater. Saya rasa kalau boleh, kalau mereka ada kelapangan datang untuk menonton, sebab kita ni semua dah lama tak berlakon teater. Kita ni berlakon teater waktu dulu lagi. Kali terakhir tahun 90-an. Kali terakhir saya 2008. Tapi lama, itu pun lepas sebelum 2008, 10 tahun yang lalu. Kali terakhir. Jadi ramai di antara kita yang tenaganya berkurangan, tapi kita cuba sedaya upaya berikan terbaik lah Jadi mereka yang peminat teater yang dulu-dulu, yang di zaman kegemilangan teater dulu, saya rasa mereka harus menontonnya, sebab kami haraplah dapat mengembalikan kegemilangan teater Melayu. Itu dia. Terima kasih